Sayyidah Zainab binti Jahsi bukan wanita biasa. Beliau adalah isteri Rasulullah yang pernikahannya ditetapkan oleh Allah dari langit. Sebelum itu, Zainab adalah wanita bangsawan Quraisy, cantik, berketurunan mulia dan disegani. Namun Allah mengujinya dengan satu ketentuan berat. Beliau dinikahkan dengan Zaid bin Harithah, bekas hamba yang telah dimerdekakan. Pada awalnya, hati Zainab berat menerima takdir itu. Namun demi ketaatan kepada Allah dan Rasul, beliau tunduk dan patuh. Perkahwinan itu akhirnya berakhir dengan perceraian. Dan ketika Zaid menceraikannya, Allah menurunkan wahyu. Allah sendiri menikahkan Zainab dengan Rasulullah. Bukan melalui wali, bukan melalui saksi manusia, tetapi pernikahan yang disebut dalam Al-Quran. Zainab sering berkata dengan penuh rasa syukur, "Kamu dinikahkan oleh keluargamu, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas 7 langit." Namun, keistimewaan itu tidak menjadikannya sombong. Zainab terkenal sebagai wanita paling banyak bersedekah. Tangannya sentiasa bekerja. Hasilnya disedekahkan sehingga hampir tiada yang disimpan untuk dirinya. Rasulullah bersabda bahawa isterinya yang paling cepat menyusul baginda selepas wafat adalah yang paling panjang tangannya, dan ia merujuk kepada sedekah Zainab. Pelajaran dan tauladan. Ketaatan kepada Allah kadang menyakitkan hati, tetapi di situlah kemuliaan disimpan. Kemuliaan sebenar bukan pada keturunan, tetapi pada ketakwaan dan keikhlasan. Wanita mulia adalah wanita yang taat, sabar, dan dermawan. Allah menggantikan kesabaran dengan kemuliaan yang tidak disangka.